Siapa sini suka makan tapai? Weh, tapai ada arak weh. Arak jenis etanol. Adakah etanol tu arak? No. Jangan gelabah bewak. Etanol adalah alkohol. Kenapa etanol boleh ada dalam tapai? Bukan etanol dalam arak, dalam wine ke? Beras pulut yang diperam bersama gula, diletak ragi sikit, letak yeast, letak bakteria sikit, hasil fermentation terhasil etanol, terhasil carbon dioxide. So etanol dalam tapai adalah sangat-sangat rendah. Tapi kena ingat, ada juga tapai lebih 2 minggu akan tinggi lagi etanol. Sebab kajian di bawah kalorifer, setiap 120 jam tapai dihasilkan 0.118% sampai 11% etanol dapat dinaikkan. Maksudnya, makin lama korang peram tapai itu makin banyak etanol. Etanol tu boleh menyebabkan hang mabuk. Lagi bagus, buat hari ni, hang makan hari ni. Tapai memang elok. Elok untuk, penghadaman. Sebab tapai, probiotics. Ada bakteria. Bakteria baik. Probiotik betul. Tetapi bila biar peram lama-lama, dia masalah untuk tubuh badan kita. Teman-teman kita orang Islam, etanol yang tinggi tak boleh dibenarkan dalam badan kita. Kan? So kalau korang ada masalah sakit otot, sakit lutut, sakit tumit, sakit urat saraf, pengaliran darah mungkin tak cantik, kemungkinan ada masalah saraf yang bengkak. Sebab itulah black turmeric, kajian korang boleh refer bawah, kajian tinggi dengan curcumin. Curcumin the most study untuk masalah sendi, masalah keradangan melibatkan otot. Curcumin adalah one of antioxidant yang ada pada black turmeric. Ada lagi 6 tau. Contoh macam gemacron, timiron, phenolic acid. Contoh macam camphor, ferulic acid. So, black turmeric 7 kali ganda antioksidan, lagi better daripada kunyit biasa. Black turmeric, nice turmeric. Bahan-bahan untuk membuat tapai: beras pulut, ragi tapai, daun pisang dan air. Peralatan tradisional: kukusan, lesung dan alu, tempayan dan daun pisang. Kandungan tapai secara saintifik. Karbohidrat. Karbohidrat dalam tapai berasal daripada kanji yang terdapat dalam bahan utama seperti beras pulut atau ubi kayu. Kanji ini akan diuraikan oleh enzim kepada gula yang lebih ringkas semasa proses penyampaian. Air. Air merupakan salah satu komponen penting dalam tapai yang membantu mengekalkan kelembutan dan kelembapan teksturnya. Glukosa. Glukosa merupakan gula ringkas yang terhasil dalam pemecahan kanji. Glukosa digunakan oleh yeast sebagai sumber tenaga untuk menjalankan proses penyampaian. Oksigen. Oksigen diperlukan oleh mikroorganisma pada peringkat awal pertumbuhan. Namun, proses penyampaian alkohol biasanya berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen atau anaerob. Karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan gas yang terhasil sebagai hasil sampingan semasa proses penyampaian oleh yeast. Gas ini terbentuk apabila glukosa diuraikan kepada bahan lain. Etanol. Etanol atau alkohol terhasil apabila yeast menukarkan glukosa melalui proses penyampaian. Perhasilan etanol menyumbang kepada aroma dan ciri rasa tertentu dalam tapai. Kebaikan tapai: menghasilkan vitamin. Proses penyampaian oleh mikroorganisma boleh menghasilkan sedikit vitamin seperti vitamin B yang penting untuk fungsi badan, membekalkan tenaga kepada badan. Tapai mengandungi karbohidrat yang boleh digunakan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. Proses penghadaman. Tapai mengandungi mikroorganisma baik hasil daripada proses penyampaian yang boleh membantu menyokong sistem penghadaman. Tenaga server. Tapai mengandungi gula ringkas yang terhasil daripada proses penyampaian yang boleh digunakan oleh badan sebagai sumber tenaga dengan lebih mudah. Penggunaan bahan tempatan. Tapai biasanya dihasilkan daripada bahan seperti beras pulut dan ubi kayu yang mudah diperoleh serta menyokong penghasilan makanan tempatan. Tahan lama. Proses penyampaian membantu menghasilkan keadaan yang dapat melambatkan pertumbuhan sesetengah mikroorganisma perosak. Makanan warisan. Tapai merupakan makanan warisan yang mengekalkan budaya dan amalan
memprosesan makanan secara tradisional. Pengambilan tapai secara berlebihan boleh menyebabkan ketidakselesaan seperti kemur perut atau gangguan perhadapan bagi setengah individu. Mempunyai sedikit alkohol, proses penyampaian oleh yeast menghasilkan etanol iaitu alkohol sebagai hasil sampingan. Kandungan alkohol bergantung kepada tempoh dan keadaan pemeraman. Menjadi masam, tempoh pemeraman yang berlebihan boleh menyebabkan perubahan rasa dan kualiti tapai akibat aktiviti mikroorganisma yang berterusan. Tidak sesuai untuk semua individu. Individu yang mempunyai keadaan kesihatan tertentu atau perlu mengelakkan makanan yang melalui penapaian mungkin perlu merehatkan pengambilan tapai. Mudah tercemar. Tapai yang tidak dikendali atau disimpan dalam keadaan bersih boleh tercemar oleh mikroorganisma yang berbahaya. SDG 2. Saver Hunger. Tapai ialah makanan tradisional yang berkhasiat dan membantu menyediakan sumber makanan yang berasaskan hasil pertanian seperti ubi kayu dan pulut. Ia dapat meningkatkan nilai makanan melalui proses penapaian serta mengurangkan pembaziran hasil pertanian. SDG 3. Good Health and Wellbeing. Tapai mengandungi bakteria baik, probiotik, hasil proses penapaian yang boleh membantu kesihatan sistem perhadapan jika diambil secara sederhana. Tapai juga membekalkan beberapa vitamin dan mineral. SDG 12. Responsible Consumption and Production. Penghasilan tapai menggunakan bahan tempatan seperti ubi kayu atau bas pulut. Proses penapaian membantu memanjangkan jangka hayat makanan dan mengurangkan pembaziran makanan. SDG 8. Decent Work and Economic Growth. Industri tapai memberi peluang kepada usahawan kecil dan perusahaan tempatan menjana pendapatan. Ia turut memelihara warisan makanan tradisional sambil menyokong ekonomi komuniti.